Sebelum boleh ubah habit, kena sedar dulu bila dan kenapa ia berlaku. Perhatikan bila doom scrolling paling kerap terjadi. Pagi bangun tidur, sebelum tidur atau masa tengah stres kerja. Trigger setiap orang berbeza. Boleh jadi bosan, anxious atau sekadar takut tertinggal info. Next time, sedar dah 45 minit berlalu, tanya diri, apa yang buat phone tu dibuka tadi? Tak boleh fix habit yang belum disedari lagi. Sebelum buka Instagram, TikTok atau Twitter, berhenti. 3 saat je. Tanya diri, nak buka ni sebab memang nak atau sebab anxious? Kalau jawapannya anxious, letak phone dan cari outlet lain. 3 saat tu je dah cukup untuk putuskan loop automatik yang selama ni jalan tanpa sedar. Set a hard stop time. Kejap lagi, pukul 11 malam, tiba-tiba dah pukul 1 pagi. Apps ni memang direka untuk overtake willpower. Jadi jangan lawan sorang-sorang. Set alarm dan label dia letak phone sekarang. Bila bunyi, phone face down, habis cerita. Buat consistently seminggu, lama-lama jadi habit sendiri. Urge nak scroll bukan sebab nak info, tapi sebab nak escape dari discomfort. Kalau letak phone tapi tak replace dengan apa-apa, 30 saat je dah ambil balik. Guna tangan untuk buat sesuatu yang fizikal. Buat air, basuh pinggan, 10 push up, lipat baju. Aktiviti fizikal lebih berkesan untuk interrupt the loop berbanding willpower semata-mata. Curate feed dengan agresif. Feed di media sosial bukan neutral. Algoritma tunjuk apa yang buat pengguna stay lama. Dan itu biasanya konten yang trigger emosi kuat seperti marah, takut atau terkejut. Unfollow akaun yang selalu bagi rasa stres. Mute keywords yang spike anxiety. Curate feed seperti curate diet. Junk in, junk out. No phone 30 minit pertama selepas bangun. Check phone terus bila bangun pagi bermakna mood diserahkan kepada sesiapa yang post malam tadi. Mood pagi set tone untuk seluruh hari. Guna 30 minit pertama untuk diri sendiri dulu. Mandi, sarapan, penting. Kalau rasa okey, extend sampai sejam. Guna tools yang ada dalam phone. iPhone ada screen time, Android ada digital well-being. Set daily limit untuk social media apps. Pindahkan app tu dari home screen supaya ada extra tab sebelum boleh buka. Cukup untuk bagi sedikit pause. Cuba tukar screen ke grayscale. Warna adalah sebahagian besar dari apa yang buat app aktif. Dan screen kelabu jauh less satisfying untuk di-scroll. Jadualkan masa untuk cek berita 25 saat. Pilih satu masa sehari untuk cek berita. Contohnya, 15 minit lepas makan tengah hari. Lepas tu, tutup app. Selesai. Masih boleh stay informed tapi dalam kawalan sendiri. Berita besar akan sampai juga tanpa